tengah umpan. Pakai TCE punya je. Barang jadi. Kamu cari kemangan. Bantu jadi cepat air je. Gulung. Mana yang punya kali? Putus ke? Tak ada ikan ni depan ni. Ni ikan ni. Oi. Apa yang makan ni? Ganas ni. Baung ni. Dia kau ganas gini baung ni. Tadi. Oh. Wah, baung dia besar. Baung dia dah besar-besar. Lihat. Dia ada besar lagi tau. Hari tu dapat besar betis. Baung jadi jangan pijak. Ni ada sengat. Jangan pijak. Buka air pelayar. 3 ekor naik long. Nah, Mas ekor naik lepas. pelayar dia lah. Jangan pijak ekor dia. Dia pusing ekor dia libas. Ambil pelayar ni terus umpil dia. Senang kan? Pelayar je. Jangan usik ekor dia. Dia spesies keli ni. Spesies ikan macam ni lah. Usik ekor dia. Dia libas belakang. Nak ke? Alung sama. Dah berstrike. Alah lucut. Boleh mak? Tak lagi. Baung. Dia kawannya ni baung. Baung. Tu? Tahu mak tak kuat? Kuat. Tak lepas. Okey. Ikan pertama mak. So ni lagi. Berderah mak, darah. Mak Along. Pacak Long. Dia sembat tu jahat. Dia sembat jahat tu. Along sembat terlampia jahat mak. Tak bagi can mak Along sembat. Boleh tak pegang tali? Sampai tali. Canak dia. Kena sauk. Baung. Dia kalau kuat itu baung. Dah mak dah. Cabut pelayar. Itu kecil lah. Ni. Dah mak. Dah. Baung. Mak. Baung. Dah berstrike. Tu. Keli ya. Kita ambil. Sorry. Baung. Dah berstrike. Jumpa balik. Kita cabut lah tu. Dah berstrike. Dah habis ni. Masa habis. Lucut. Jatuh makan. Ini besar sikit. Kuning oh. Ikan. Yang mana ikan ayah? Senyap ya tadi ya. Langgar tadi mak. Sorry mak, baungnya besar mak. Ini nak dekat saiz kilo ni. Ini 600 gram ada. Strak lagi. Lucut. Hilang Long. Lambat Long. Tak tanya mana Lampung. Tadi kan lah saya Long. Long, tadi Long. Kau casting ke? Dia makan tekan masa bergerak. Dia sedap mak tekan kau bila boleh bergerak.
Main ketuk lah. Tu lah. Masa benda tu dia bergerak, kau casting tilapia. Mak tadi mak. Mak kena. Kena besar mak ni besar. Perut boncit tak nak? Boncit lah mak. Nah, dah banyak tu. Cukup. Boncit kenapa? Ha? Berat. Kita timbang dia punya perut je, timbang tahi je. So kan? Baiklah so tu. Ya mak. Baik mak. Dah. Kilo tu 19. Kadang-kadang jadi tuan bagi lucu ujung-ujung. Aduh. Bau kan makannya hilang terus pelampung. Ha dah cukup tu naik ekor. Okey, saya ni. Cukup tu. Dah tu. Dah ni tak payah, ni tak nak. Oh, ni Dah cukup tu, dah besar. Semua dah besar. Ni pun kecil. Lari. Ikan sungai pandai cari air tau. Ikan bukan semalam letak kat darat. Dia tak tahu air kat mana. Seekor lagi. Kecil. Ni baby ni. Mana payah. Okay. Sekarang dia orang pergi gerak solat asar. So aku kena jaga 4 joran. Boleh lah. Alah. Macam orang udang je. Udang galah je. Yang penting loceng lah. Bottom lah. Pelampung susah. Pelampung nak kena tengok kan. Loceng. 3 je loceng, 1 ujung tu pelampung. Sebab batu malas nak cari. 2 bottom. 1 ni casting. Sebab apa lu? Ketuk. Kasar. Alah lucut. Oh ada. Tilapia tapi makan dia jahat tu. Makan dia jahat. Mantap Pak Bu. Nak terjatuh joran plan. Semua bottom. Ni jadi terkompan. Pasal dalam sangat rendam. Ni takkan ni baik ketuk. Bergugur. Sudah ke belum? Belum ni. Dia mau main-main. Dah senyap habis umpan ni. Ni pun bang Fabian ni. Dia. Apa senyap ni? Baru tahu. Baru makan.
Nak? Pamak ada lagi. Rompet. Dah. Kunci. Kunci. Nak main kan? Ni apa? Nasi yang kaki je. Oh. Tak kenal lagi. Ya. Ya, dia rupanya. Dia lepas makan dia relax je. Sepertinya ikan penutup kita hari ni. Ikan penutup Ahmad. Ahmad. Kena. Dia tak pun. Dia kemam Ahmad. Dia nyonyok-nyonyok dulu tu. Tilapia tanda hitam. Okey. Mari kita closing sebab dah nak maghrib. Dah kemai. Jom kita balik lah. Dia dengki betul lah ikan semua.